orang kita sendiri, orang Melayu kita sendiri yang mengencing orang Melayu kita sendiri. Hari ni aku nak cakap dengan korang sikit berkenaan dengan rumah PPR. Okay, korang kena faham sebagai rakyat Malaysia, rumah PPR ni adalah program daripada kerajaan okay? Dia adalah kerjasama daripada KPKT bersama-sama dengan syarikat perumahan negara, okay? Dan kalau kau baca sebenarnya program di bawah program PPR ni kebanyakan masanya bila kau nak mohon rumah PPR ni memang dah ada spesifik website di mana kau kena pergi kat website ni, kau daftarkan diri kau dan kemudiannya barulah dia bagi maklumat dan kau kena pilih pula tier mana yang kau nak sebagai rumah PPR yang kau nak beli nanti, okay? Dan benda ni tak pernah lagi lah pihak KPKT ataupun syarikat perumahan negara melantik mana-mana ejen untuk ejen-ejen ni pergi perdagangkan rumah PPR ni. Sebab apa? Sebab rumah PPR ni dijual pada harga yang sangat rendah. Kenapa rumah ni dijual pada harga yang sangat rendah? Sebab tujuan rumah PPR ni, program PPR ni, program perumahan raya ni bangunkan adalah untuk membantu rakyat-rakyat golongan susah yang kemungkinan susah nak membeli rumah dekat kawasan-kawasan yang memang sedia ada mahal. Contohnya dekat Shah Alam, dekat PJ, dekat Bandaraya Kuala Lumpur. Rumah PPR ni adalah bantuan yang diberikan kepada KPKT untuk orang-orang yang tak berkemampuan duduk juga dekat kawasan urban, okay? So bila ada skamer-skamer yang gunakan program rumah PPR ni dan scam rakyat aku sendiri, bangsa aku sendiri, dengan katakan bahawasanya diorang boleh terima duit daripada orang-orang ni dan kemudiannya diorang akan pastikan yang orang ini permohonan rumah PPR dia akan dapat, takkan ada halangan. Ada juga orang-orang yang percaya kepada syarikat-syarikat ni. Contohnya macam kenalan aku baru-baru ni jumpa aku yang dah lebur RM12,500 kepada si Lanat ni untuk Lanat ni carikan rumah PPR. Sebab apa? Sebab kemungkinan besar kawan-kawan kenalan aku ni tak cari betul-betul cara sebenar macam mana nak mohon rumah PPR dan akhirnya termakanlah dengan janji-janji daripada orang yang tak bertanggungjawab ni, okey? Dan yang lagi sedihnya yang buat benda ni adalah orang kita sendiri, orang Melayu kita sendiri yang mengencing orang Melayu kita sendiri hanya kerana nak dapatkan duit dengan cara yang senang. Sedangkan kalaulah dia jujur, kalaulah dia sayang kepada bangsa dan negara dia just boleh beritahu kepada kenalan aku ni, just kau pergi kat website ni, aku ajar kau macam mana nak buat, mungkin kau bayarlah aku sedikit untuk servis aku ajar kau, tetapi dapat ke tak aku tak boleh garanti, okey? At least dalam keadaan ni dia jadi konsultan, dia ajar, dia minta duit, at least berbailo lah juga. Tetapi dalam keadaan kenalan aku ni lepas bayar RM12,500, bila chat dengan KPKT, memang syarikat ni tak pernah didaftarkan pun bersama-sama dengan KPKT. Syarikat ni menjalankan perniagaannya berbeza daripada perumahan dan duit yang dia bayar akhirnya menjadi lebur. Sebab apa? Selepas setahun dia bayar duit ni, dia dapat tahu rupanya syarikat ni dah wound up, dah lingkup, dah gulung dah, dan usaha dia nak dapatkan duit menjadi lebih rumit sebab syarikat ni dah gulung dan syarikat ni memang tak ada duit lagi untuk bayar kepada pemihutang-pemihutang yang lain, okey? Dan kalau tengok boleh rekod dalam MDI, sebenarnya syarikat ni memang ada banyak gila hutang dengan bank dan kenalan aku ni punya hutang mungkin tier yang ke-8, ke-9, ke-10. So kebarangkalian untuk mendapat hutang tu dibayar secara penuh dalam masa terdekat ni adalah sangat-sangat rendah. Okay, so kepada korang semua, beringat sebelum korang nak commit duit banyak-banyak kepada mana-mana orang, pastikan korang buat dulu background check, pastikan korang check dulu apa yang ditawarkan tu betul atau tidak. Jumpalah dengan orang yang pakar, jumpalah dengan kawan-kawan kau, cuba bincangkan dan dapatkan kesahihan sebelum kau commit secara financial, right?